Perjalanan daripada Sungai Petani pergi mana? Pergi tiram sungai. Sungai apa? Tiram sungai apa? Sungai Berbuk. Tiram sungai Berbuk. Ni berhenti sekejap beli minyak. Minyak tak ada. Berhenti beli minyak kat Petron Sungai Raya. Oh, ada? Ini dah tiba. Ini sungai apa nama dia? Alah. Sungai Merbuk. Ini lah Sungai Merbuk kan. Sekarang kita nak pergi apa tempat bela tiram Sungai Merbuk dia kata. Kita tengok apa benda. Sini, abang sini nampak. Wih, ada sungai ni. Sungai ni. Abang kata dia boleh jalan-jalan nak pakai jeti. Ada atas. Ada main-main. Boleh sewa sini ni. Berapa banyak seli ni berapa hijau. Wih, limau banyak. Limau. Tak fikir tak. Dia dua tempat berbeza. Ni tiram Sungai Merbuk. Ini tiram Sungai Merbuk. Oh, tu yang dalam ni dah buat apa ni? Wah, ni nak tempat bela udang tu. Banyak mana? Banyak orang. Ramai lah. Yelah. Kita tengok kat sana. Macam ada ikan tak? Macam mana main kedung? Dia ni mana? Tara, tak makan. Satu, dua, tiga. Ramai ya. Okay, sekarang kita nak balik pula. Masa untuk balik. Nak makan ketam, makan apa? Tiram. Kita balik pula. Sedap ada mi udang tu. Sedap. Nampak ketam. Ni. Bila mi udang lah. Nampak dah tu lah. Sekarang dah mula jalan apa? Jalan mencabar. Jalan mencabar. Apa tuan-tuan ada jalan pun depan. Jalan mencabar. Jalan ni je. Tengok kiri tu ada jalan. Sampailah keluar nanti. Okay, sekarang ini kita on the way balik. Okay. Bye bye. Terus ke mana ni? Mana lah tak pening kepala. Main tengok telefon. Sawah. Besarnya sawah. Ya Allah. Cantiknya sawah. Ni sebelah kanan saya, sebelah kiri pula. Tak payah. Payah. Cantik. Hijau.